Assalamualaikum. Okey, hari ni kita berada di Yom Peng. So, episod eksplorasi tempat makan. So, kali ni kita akan pergi ke tempat ni lah. Warung Wak Kondan. Ramai ke orang. Jom kita tengok ada tak seat. Jom kita tengok masuk daripada sini. Tak tahu laluan masuk dia kat mana. Macam kenduri kahwin kan. Meja panjang-panjang. Meja banyak. So kita ambil seat dulu lah. Okay geng, dah dapat seat. Jom kita order makanan pula. Beratur panjang tu. Lagi dorong. Nasi biryani Wak Kondan sejak 2015 Yom Peng. Beratur laluan makan. Ni kambing mai? Kambing kan? Ambil kat depan. Kambing? Kalau kambing bakar biasa ni kalau saya kambing biryani. Oh, sana kambing biryani. Oh, okey. So ni untuk kalau kambing bakar ambil kat sini. So kita nak ambil kambing biryani, kita ambil kat depan. Sebelah dah penuh ke? Wak Kondan. Dah bosan tutup kau. Dah bosan jatuh hari apa guys? Lagi. Jauhnya teringin, mari dekat-dekat. Ya, abang ni jauh kan? Abang ni dari mana? Pasir Gudang. Pasir Gudang nampak? Pasir Gudang datang. Pasir Gudang. Khabar dia, Wak? Paras Saya kusum jatuh hari Ahad, kita buka macam Ui, biasa. banyak. Toke pasir, toke lori, toke emas. Kambing mana, Kak? Oh, kambing. Yang ini apa? Ni lamb shank. Oh, ni lamb shank. Okey, kita ambil yang kambing. Wow, banyak. Okey. Ini apa? Ayam merah. Oh, tak. Yang ni ayam merah. Yang ni apa? Ayam biryani. Ayam biryani. Okey. Nak ambil lauk apa? So kita ambil ayam merah satu, ayam biryani satu. Ini cili ke apa kalau nak pedas? Kalau nak pedas boleh tambah cili. Okey. Ayam biryani. Kaunter bayaran. Okey, okey. Jangan lupa datang makan nasi biryani Wak Kondan.
Makan kambing, lamb shank pun ada. Okey. Aiskrim pun ada, geng. Oh, air. Ada tempat air tu. Sebelah aiskrim ada air. Beli air pula, geng. Muzik pun agak kuat, geng. Boleh dengar lah. Muzik kuat, orang ramai. So situasi dia macam kenduri kahwin, kecuali lagu dia lagu-lagu yang heavy metal, rock sikit. Underground pun ada ni. Orang ramai, kan? So hari ni aku ambil nasi kambing biryani kambing, ayam masak merah kot. Lagi satu lagi ayam rendang kot. So ada 3 jenis yang kita ambil hari ni. Dina dengan ibu dia tengah ambil air, so kita makan dulu lah. Popodom, acar. Kuantiti dia sangat banyak. Selang elok lah daripada pagi tak makan sarapan. Datang sini sarapan merangkap makan tengah hari tu. Kambing lembut, daging lembut. Ada. Okey. Jom air kosong. Orang masih lagi berduyun-duyun sampai. Berapa kan? 12.40. Macam mana Dina? Boleh habiskan? Cuba.
Kuantiti dia banyak kan? Dia minaya juga habis. Dia tak mampu kalau dia kata Kau boleh bungkus? dia belilah. Aku punya berjaya. Dengan nak kata dia punya lauk saja. Gagal. Jangan terkejut, macam ni punya banyak pun. Tadi Wak Gondan tanya lagi tu, nak tambah lagi ke tidak? Dah banyak macam ni pun Cak tanya lagi nak tambah ke tidak? Ibu jalan kaki dia. Untuk korang yang tertanya-tanya kat mana lagi Berani Wak Gondan ni, sana adalah exit kalau daripada highway utara selatan plus exit dekat Yompeng Utara. So daripada Yompeng Utara tu lebih kurang dalam 3 km mengalir ke Pengkan Yompeng. Yang sana tu Pengkan Yompeng lah. So masuk sini lah. So orang nampak biryani kambing Wak Gondan. So tak jauh daripada exit Lebuh Raya Plus lah. So ni dataran Yompeng geng. Sekarang ni dah dikuasai oleh ni lah pelanggan-pelanggan Wak Gondan. Okey lah, kat sini lagi selesa tempat dia. Compare tu yang sebelum ni aku difahamkan dia dekat depan sana. Lagi dekat daripada exit lah, tapi katanya macam tepi jalan lagi sempit kot. Tapi kat sini nampak lagi luas lah, lagi selesa. Dan kalau tengok tadi dia punya meja-meja banyak, kursi banyak. So as long as korang boleh parking, InsyaAllah ada lagi tempat boleh duduk lah makan. Sebab tadi aku sampai pun parking agak penuh, tapi meja ada lagi kosong, boleh duduk lah. So banyak tempat, banyak. Even dekat tingkat atas tu pun ada apa tempat makan lagi. So suasana dia macam inilah kan. Ramai orang, macam suasana dekat karnival lah. Ada muzik apa semua kan, so happening lah. Dan ramai geng-geng motor yang konvoy ke sini. Kalau kereta pun banyak yang bawa family lah datang kat sini. So ni lalu masuk daripada pintu hadapan. Ini macam ada pentas, ada motor, boleh bergambar lah. Selamat datang ke NBWG, Nasi Berani Wak Gondan. Orang boleh naik motor sini, motor naikkan ke pentas ni lah untuk gambar. Kalau nak bungkus boleh direct ke sini sebenarnya. Tak perlu beratur panjang. Air bayar di kaunter kan bukan refill lah, bukan free refill. Dia ada kat situ lah bagi tahu, tiada free refill. Kena bayar di kaunter. Tandas pun ada di sini. So ni tandas lah. Aku tak tahu pintu masuk dekat mana. Oh mungkin daripada belah sana tadi kot. Okey. So itu saja vlog untuk hari ni. Sehingga bertemu lagi di vlog yang akan datang. Macam biasa geng, kalau ada suggestion untuk kita explore tempat-tempat makan, bolehlah komen, type dekat ruangan komen, bagi kita suggestion lah kat mana kita boleh try explore. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Quran tulisan tangan dan produk digital lain secara percuma. Hanya scan QR code di skrin sekarang. Dan kalau anda terdetik untuk letakkan sedikit harga pada setiap produk, kami amat menghargainya sebagai semangat untuk kami terus berkongsi. Kalau rasa bermanfaat, sudi-sudikan subscribe dan beri sokongan kepada channel kami. Terima kasih.